Pernahkah anda terfikir, kenapa orang kaya masih lagi bekerja keras? Kalau orang susah tu kita fahamlah, dia bekerja untuk pastikan makanan sentiasa ada di atas meja. Tapi untuk orang yang sudah selesa, sudah cukup makannya, kenapa masih lagi berusaha? Sepanjang saya berjumpa dengan ramai orang kaya dari pelbagai peringkat usia, saya nampak satu persamaan mereka. Mereka bukan bekerja untuk tambah gaya hidup. Mereka bekerja untuk tambah manfaat. Ada yang menyampaikan ilmu, ada yang mencipta peluang pekerjaan, ada yang bantu keluarga lain keluar daripada masalah hutang. Mereka tak kejar kaya untuk diri sendiri. Mereka kejar kapasiti untuk memberi lebih banyak. Dalam sejarah Islam pun, para sahabat bukan ditanya kenapa mahu kaya. Ada yang bertanya kepada Nabi SAW, orang kaya boleh bersedekah, bagaimana orang miskin mahu mendapatkan pahala yang sama? Nabi ajarkan satu zikir, tapi zikir tersebut juga bocor kepada orang kaya, dan orang kaya amalkan zikir yang sama. Maksudnya apa? Islam tidak melarang untuk kita menjadi kaya. Yang penting bagaimana kita gunakan kekayaan itu. Sebab kekayaan ni tidak menjadikan seseorang jahat. Kekayaan cuma menampakkan diri kita yang sebenar. Kalau sebelum ni kita suka membantu, bila kaya kita akan bantu lebih ramai lagi. Kalau sebelum ni kita memberi sedikit, bila kita dah mampu kita akan memberi lebih banyak lagi. Ramadan ini mungkin kita tak perlu takut untuk jadi kaya. Takutlah kalau kita tak dapat menjadi pemberi. Sebab lebih ramai orang yang berubah, lebih luas kebaikan yang mengalir. Follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas dan keuangan.